Okey guys, Assalamualaikum. Salam Jumaat, salam awal Januari, salam naik sekolah. Video ni khusus untuk orang yang berada di sekitar kawasan Kulai, khususnya kawasan Temenggung. Belakang ni flat Temenggung, depan ni Melati, kawasan Indapura, sebelah kanan UI kawasan Taman Puteri. Pengumuman untuk semua anak-anak yang bakal naik sekolah hari Isnin ni, fakir miskin, anak yatim, mu'alaf, mereka yang memerlukan, tak kisahlah bangsa Melayu ke, India ke, Cina ke, kami nak belanja potong rambut secara percuma. Hari Ahad 11 hari bulan Januari 2026. Mula jam 2 petang sampai pukul 6 petang. Dan program ni dibuat sempena naik sekolah. Tak kira bangsa, yang penting anak sekolah. Jemput datang ramai-ramai dekat mana? Dekat underground barbershop, sebelah Z Cafe. Z Cafe Temenggung, korang semua tahu. Kalau tak tahu Z Cafe Temenggung, tak cukup Kulai. Okey, ni kawasan Temenggung. Belakang tu flat Temenggung, sana ada Kulai Cafe. Tolong sharekan video ni banyak-banyak kepada seluruh saudara mara korang yang nak potong rambut. Anak-anak mereka yang nak potong rambut datang pada hari Ahad ini bermula jam 2 petang sampai 6 petang. UI nak belanja 100 orang. Yang penting anak sekolah umur 6 tahun hingga 17 tahun datang ke underground barbershop sampai maksimum pukul 6 petang. Okey guys, tolong sharekan, semoga manfaat dan semoga menjadi amal jariah dan semoga dapat membantu mereka yang memerlukan. Bye bye, salam sayang dan salam kasih daripada kami.